Wow, ni budak Johor ni. Kena ambil gambar budak Johor. Okey, terima kasih. Menyempai. Ini kamera. Ringgit. Yang berbahagia Tuan Rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratmu kerana dengan limpahan inayah dan rahmat daripadamu dapat kami berkumpul dalam program Jalinan Rakyat sempurna lawatan yang amat berhormat Menteri Barakah ini. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, kami memohon kepadamu agar Engkau mengurniakan majlis kami ini. Satu, Engkau kurniakan kepada kami kelancaran di dalam majlis ini.
untuk mengeratkan silaturahim antara kepimpinan negeri dan juga warga pentadbiran serta seluruh masyarakat di daerah Batu Pahat. Ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang bersama-sama menjayakan program kita pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Turun padang mengotakan janji. Pada hari ini, pagi tadi di Arena Larkin menyampaikan bantuan masuk rumah, bantuan sewa rumah. Belah kiri ni tak lain dan tak bukan dia jaga pujaan Senggarang, Tuan Haji Yusla bin Ismail berlindung. Dan yang paling penting, saya sendiri melihat tanggungjawab ini sebagai satu amanah yang amat besar. Rumah yang dibina itu mampu dimiliki. Tuan D.O, Tuan Haji Yusla pun dah cakap tadi, akan ada banyak penawaran ataupun limpahan yang akan dibawa oleh kerajaan di bawah pimpinan yang berhormat, yang amat berhormat, kerana yang kawasan yang akan dicadangkan sebagai dataran rengit. Kita insya-Allah memastikan pembangunan negeri terus sampai dan dapat dirasai oleh rakyat. Terima kasih murni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepercayaan yang diberikan oleh warga Senggarang dan kawasan Rengit ini. Awal kita luluskan sebanyak 2 juta ringgit. Naik taraf, parit, jalan dan sebagainya. Untuk daerah Batu Pahat, tadi saya umumkan peruntukan sebanyak 1.7 juta ringgit. Masuk ada buat butter trade dekat sini. Sekarang ni dah ada airport pula tu. Betul tidak? Jadi potensi untuk Batu Pahat ini cukup besar, tuan-tuan. Dan perancangan perlu dibuat dengan teratur dan kena diperhalusi satu persatu. Boleh mencari rezeki di daerah yang kita cintai ini. Setuju atau tidak? Sebab itu tadi mereka menyokong kita ataupun tidak, sama ada mereka undi kita ataupun tidak, itu perkara nombor 10. Sebagai pemimpin, sebagai menteri besar, saya bertanggungjawab kepada 4 juta. Saya bertanggungjawab kepada 4 juta bangsa Johor. Dan saya berniat untuk memimpin dan membantu sebanyak mungkin bangsa Johor yang saya cintai. Suhailizan binti Suliman, Ketua Eksekutif Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor, dan yang berbahagia Tuan Haji Mat Asri bin Amir, Pengurus Besar PIJ. Okey, terima kasih. Bagi dua lagi. Malaysia apa?
Kita lagu daripada Mumbai. Terima kasih. Apa lagi? Assalamualaikum. Apa lagi? Pasal pisang dulu ya tadi. Jerit. Orang kerja kuat ni. Terima kasih. Betul dia. Kawan jemaah ni. Okey. Terima kasih. Meriah. Okey.